Di Malaysia, terdapat mamalia separa akuatik yang hidup di air dan darat. Ini memerang licin, spesies memerang terbesar di Malaysia yang hidup secara berkumpulan dan amat bersosial. Memerang licin dijumpai di kawasan air tawar di pelbagai habitat seperti hutan bakau, pesisir pantai, hutan paya gambut, hutan hujan tropika dan kawasan bandar yang terdapat tasik dan sungai. Haiwan ini amat sesuai hidup di dalam air, tetapi ia juga selesa berada di darat. Kadang-kala ia akan mengembara jauh untuk mencari tempat baru yang lebih baik untuk didiami. Memerang licin berbulu pendek dengan warna yang gelap serta mempunyai tanda putih pada bahagian tekak dan dadanya. Ekornya yang leper berfungsi seperti pendayung apabila ia berada di dalam air. Ekor leper dan juga kaki yang berselaput membolehkannya berenang dengan tangkas. Seperti namanya, spesies ini mempunyai permukaan badan yang licin. Bulunya kalis air serta mudah kering. Tahukah anda, memerang boleh berada di bawah air sehingga 8 minit dengan sekali nafas? Ini membantunya melarikan diri apabila terancam atau apabila ingin memburu mangsanya. Memerang licin akan menggunakan misai untuk mengesan pergerakan mangsanya di dalam air. Memerang licin ialah haiwan karnivor. Ikan merupakan makanan kegemarannya. Tetapi ia juga memakan haiwan reptilia, katak, serangga, ketam dan juga mamalia kecil. Memerang licin memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan dan kesihatan sesebuah ekosistem. Sebagai pemangsa apex, ia membantu mengawal jumlah ikan dan ketam sekaligus mengelakkan populasi berlebihan dan menyokong rantaian makanan yang sihat. Memerang licin ialah haiwan yang sangat bersosial. Ia bergerak secara berkumpulan. Kebiasaannya, memerang akan berehat, bermain dan bersarang di darat. Memerang licin berkomunikasi dengan bunyi tersendiri yang kedengaran seperti bunyi siulan atau ciapan burung. Memerang licin sering kelihatan berguling di atas tanah untuk membersihkan bulunya. Populasi memerang licin di Malaysia kian merosot. Menurut Senarai Merah IUCN, memerang licin dikategorikan sebagai terdedah kepada ancaman akibat kemusnahan habitatnya oleh aktiviti pembangunan, hakisan pantai dan pencemaran kawasan perairan. Memerang licin juga terancam akibat konflik manusia hidupan liar. Kebiasaannya, memerang akan dibunuh atau dipindahkan ke kawasan lain supaya tidak mengganggu ladang akuakultur dan kawasan perumahan. Kita harus menghargai peranan penting hidupan liar seperti memerang dalam mengekalkan keseimbangan sesebuah ekosistem.
Dengan melindungi habitat dan kesejahteraan spesies ini, kita dapat memastikan masa depan yang lebih lestari. Bukan sahaja untuk fauna yang unik ini, malah bagi manusia juga.